Ya, saya turunkan soalan Tan Sri yang betul. Relax dulu lah kawan-kawan. Tadi Yang Berhormat Perdana Menteri dia sebut tidak pernah ada kenyataan sedemikian dibuat sebelum daripada ini. Saya nak merujuk satu kenyataan daripada Esko Kerajaan Negeri Kedah pada tahun 2017, Februari 8 2017, Datuk Muhammad Rawi Abdul Hamid daripada Parti Yang Berhormat Bagan Datuk ada menyebutkan Kedah akan berusaha mengambil semula Pulau Pinang. Dan itu disiarkan dalam media. Ketika itu tentang apabila berbincang tentang tuntutan hak pampasan, tuntutan pajakan dan juga bayaran air Pulau Pinang. Dan bagaimana pula dengan tulisan-tulisan makalah-makalah akademik yang lain yang ditulis juga oleh Prof. Ahmad Murad Marikan, Prof. Dr. Abdul Muati dalam beberapa makalah-makalah akademik, dan saya rasa banyak tulisan-tulisan sejarah yang membincangkan tentang polemik sejarah Kedah dan Pulau Pinang. Bagaimana tindakan kerajaan terhadap tulisan-tulisan itu dan juga makalah-makalah akademik itu. Itu satu, ya, Datuk Seri betul. Yang kedua, saya percaya polemik isu sejarah Kedah Pulau Pinang ini berpunca daripada tuntutan bayaran pajakan tadi yang minta dinaikkan seperti yang disebut oleh Yang Berhormat. Dan ada beberapa pucuk surat diutus kepada Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan juga diutus oleh Yang Berhormat Menteri Besar Kedah kepada Yang Berhormat Perdana Menteri nak berbincang, nak menyuarakan usul-usul atau isu-isu berkaitan negeri Kedah. Mengapakah tidak ada satu pertemuan sampai hari ini? Dan yang terakhir, Tan Sri, ini betul, adakah kerajaan berhasrat dengan mengambil kira semua tulisan-tulisan akademik yang tidak ada pengaruh parti politik, mereka menulis atas fakta akademik yang betul, mengkaji tentang sejarah Kedah Pulau Pinang ini, ada pandangan-pandangan lain? Adakah kerajaan berhasrat untuk menoktahkan sejarah yang betul dengan mengambil kira semua pandangan sejarah tadi dan akhirnya keluar daripada polemik ini? Terima kasih, Tan Sri betul. Sila Perdana Menteri. Terima kasih. Saya nak jelaskan tadi sebelum menjawab soalan Al-Ustaz tentang perjanjian 1869 6 Mei, Treaty Council General, Her Britannic Council General di Siam dengan Raja Siam. Kerajaan British perlu membayar 10,000 Spanish dollar kepada Sultan Kedah selagi mana pihak British terus menduduki Pulau Pinang dan Provinsi Wellesley. Jadi kita kena faham juga konteks itu. Saya saja nak jelaskan. Ini disebut juga dalam Mesyuarat Majlis Kewangan Negara pada 7 Jun 2018 bila dinaikkan bayaran pemberian khas oleh Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri Kedah. Kalau soal pertemuan, saya kalau dengan Menteri Besar Kelantan dah 4 kali. Dengan Menteri Besar Terengganu 4 kali. Dengan Menteri Besar Perlis ada luluskan kebanyakan peruntukan yang diminta. Itu kerana ditanya dengan sopan dan tahu cara beradab hubungan di antara negeri dan persekutuan. Ya. Keduanya soal perlembagaan. Tidak dinafikan bahawa Pulau Pinang dan Seberang Perai adalah sebahagian daripada negeri Kedah. Tak ada dipertikai. Tetapi sejarah kemudian berubah apabila Inggeris memperolehi Pulau Pinang dan Seberang Perai sebagai kedudukan Melaka dan kemudian Singapura, Sabah dan Sarawak. Jadi sejarah berubah. Sabah dan Sarawak milik Brunei, milik Sultan Sulu. Orang tidak perhatikan. Jadi kalau kenyataan sejarah itu kita tidak perhatikan. Tapi untuk melanjutkan, hal ini diguna pakai kalau nak bincang itu sebelum kemerdekaan. Kita tidak boleh rungkai setelah merdeka, setelah diperkenan oleh Raja-Raja Melayu, kemudian rungkai berdasarkan tafsiran beberapa ahli sejarah. Jadi sebab itu Peguam Negara dalam nasihat dia agak jelas. Tidak boleh dirungkai, apatah lagi di kalangan orang-orang yang punya kedudukan dan bertanggungjawab. Kerana ini melanggar prinsip perlembagaan. Kalau cadangan Al-Ustaz nak buat kajian, saya tak ada masalah. Boleh buat kajian, boleh buat seminar, bincang.
Tetapi ini tidak boleh dalam keadaan negara yang sudah merdeka dan berdaulat. Terus dibahaskan kerana ada implikasi besar dengan negara-negara lain yang mungkin dia klaim. Apa kata kalau sekarang ini berdasarkan sikap yang melampau di beberapa tokoh, kerajaan Siam bawa balik beberapa perjanjian, Kedah, Perlis dan Siam. Itu kita bakal menghadapi masalah. Selama ini tidak dibuka perbincangan itu. Jadi tak perlu kita buka perbincangan yang akan menikam kita kembali. Jadi itu pandangan saya. Tidak menghalang kalau kertas ke akademik. Kalau Allah Ta'ala kata ada kenyataan-kenyataan ahli parti daripada Bagan Datuk ini ada berunsur hasutan, boleh buat laporan polis, dan saya tidak menghalang apa-apa siasatan dan tindakan kepada sesiapa pun. Jadi jangan guna alasan kononnya ahli UMNO suarakan, maka sekarang kami boleh lebih lantang lagi. Ahli UMNO itu pun kita ambil tindakan, ahli PAS pun tak terlepas dari tindakan kalau melanggar prinsip perlembagaan. Ya, termasuk PKR. Baik, terima kasih. Speaker, boleh soalan tambahan? Soalan tambahan itu. Boleh lagi.